Layanlah saya, Sir. Khairul Azri 19. Layanlah saya, Ustaz. Episod kali ni saya nak buat origami yang famous pada waktu saya sekolah rendah dahulu. Sebab waktu saya sekolah rendah dahulu, origami ni sangat famous. Ada 3 jenis origami yang sangat famous. Yang pertama, I can feel you everywhere, like a shadow, like a fever. Looking for a getaway, no escape, I'm going deeper. I can't fight my way out, I can't fix my broken heart. If you could only let me go, our love turned into a war. Not the start, I ain't coming back. If I win or lose, I don't even mind. I'm not, I don't mind. Set me free, let me follow the light. Trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe. Who was before? I'll be. jadi origami yang pertama dah siap. Siapa pernah main benda ni? Siapa je tak pernah main waktu kecil dulu kan? Siapa tak pernah main? Rugi masa kanak-kanak tak pernah buat benda ni, tak pernah main benda ni. Memang rugi. Zaman sekarang ni semua main Angry Bird, main Mobile Legend. Mana nak kenal dah benda-benda macam ni? Zaman-zaman kami dulu, buat benda ni ikut kreativiti masing-masing, memang gempok doh. Origami yang seterusnya, jangan skip tau video ni, jangan skip. Sebab origami yang terakhir sekali, yang ketiga tu lah, semuanya macam macam nostalgia gila macam tu lah. So, origami yang kedua. Set me free, let me follow the light. Trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe. Yang ni pun sama. Kalau tak ada siapa yang tahu buat benda ni, yang tak pernah main benda ni, yang tak tahu tu tak semua orang tahu kan. Tapi yang tak pernah main benda ni waktu kecil memang rugi lah. Rasa macam kosong doh hidup korang. Macam tu macam. Takkanlah hari-hari nak hadap handphone je. Kenalah main benda-benda macam ni juga. Saya darjah 1, darjah 2 main benda ni. 2 ni wajib tau. Dan yang terakhir adalah masa yang kita nanti-nantikan. Origami yang terakhir ni. Inilah origami yang terakhir. Let me breathe. Who was before? I'll be there. Let me go. I can see you in my mind, like a fire, like a river. Trying hard to. Haha, jadi pun. Bawah dia macam ni. Atas dia macam ni. Scars. If you could only. Yasakani no Magatama. Cantik.